bukan makna ada satu amalan spesifik. Cuma Nabi suruh kita banyakkan amalan. Ya. Buatlah pun. Baca Quran, nak berzikir, nak bertasbih. Kan? Nak baca ayatul kursi, nak baca suratul ikhlas. Apa yang kita boleh? Nak baca la haula wala quwata illa billah. Nak tahlil. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amr wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini, kita bersiaran daripada Pusat Perhubungan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia dalam rancangan Borak Alumni, bukan Borak Kosong. Ini bukan Borak Kosong punya, insya-Allah. Jadi Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Muhammad Zaidi Ramli. Datuk Muhammad Zaidi Ramli yang telah pun bersama kami dalam rancangan Borak Alumni ini. Dan insya-Allah sebelum kita memulakan secara lebih lanjut segmen kita pada hari ini, kita beritahu dulu apa benda yang kita nak sembang-sembangkan, yang nak kita borak-borakkan pada hari ini. Tajuk kita ialah berkisar, ialah kita hari ini masih lagi berada di bulan Ramadan. Ramadan belum habis lagi, walaupun macam nak habis, orang dah sibuk nak berhari raya, tapi kita masih lagi membicarakan kerana sayangnya kepada kita pada Ramadan. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah rahsia keistimewaan Ramadan, peluang meraih syurga. Tu dia tajuk dia, Datuk ya. Boleh tahan jugalah. Jadi Alhamdulillah, bersama dengan kita dalam rancangan borak-borak kita, borak alumni kita kali ini ialah Datuk Muhammad Zaidi. Saya izinkan saya perkenalkan Datuk terlebih dahulu sebelum kita memanjangkan bicara kita, insya-Allah. Baik. Datuk Muhammad Zaid, Datuk ialah merupakan fellow IKIM ya, Institut Kefahaman Islam Malaysia, dan juga pernah memegang sebagai pengarah kanan bahagian dasar Kemajuan Islam JAKIM, pengarah Jabatan Hal Agama Islam Negeri Sembilan, masya-Allah. Dan juga pada tahun 2004 pernah memegang jawatan sebagai Timbalan Mufti Negeri Sembilan. Kalau nak kita kira sumbangan dan dakwah, Datuk kita ni banyak ya. Saya kalau nak baca ni 3 hari 3 malam mau habis kot. Tapi saya ambil yang besar-besar je lah. Saya ambil yang besar-besar. Antaranya rancangan baca kitab hadis 40 Imam An-Nawawi sebanyak 80 siri di TV1. Tu saya bagi siapa yang rajin tengok TV, nampaklah muka Datuk kita. Rancangan Faridatul Faraid, baca kitab Faridatul Faraid, 42 siri di TV1. Rancangan bacaan kitab Al-Arba'in Al-Munirah, 42 siri di TV1. Panel Forum Hal Ehwal Islam. Yang kaki tengok forum, kalau tak kenal, tak tahulah. Biasa sangatlah. Rancangan Anda Muskil. Rancangan Tanyalah Ustaz. Rancangan Bicara Mufti, dan pelbagai rancangan TV dan juga radio je. Radio pun ada juga. Belum alat media sosial kita hari ini lagi. Dan pernah juga menjadi kolumnis di majalah Al-Islam, terbitan Utusan Melayu. Majalah Islam ni majalah lama Datuk ni. Lama ni. Baik. Jadi sikit sebanyaklah pengenalan mengenai Datuk Zaidi kita ni. Datuk Zaidi ni kalau kita hari ni di alumni UKM, Datuk kita memang orang UKM jugalah. Alumni UKM lah, sejati UKM. Walaupun mereka awalnya mendapat sijil pengurusan fatwa dan dakwah daripada Universiti Al-Azhar, Kahirah, Mesir.
Yang keduanya, sarjana pengajian Islam UKM tahun 1994 lagi. Dan juga mendapat sarjana master Sains Sosial bidang pengurusan komunikasi juga daripada Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2012. Dan Dewi tahu sedang juga buat PhD di Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi Alhamdulillah, selamat datang Datuk ke Universiti Kebangsaan Malaysia. Kita kini berada di Pusat Perhubungan Alumni UKM. Akan borak-borak lah lebih kurang dalam sejam lebih kurang, insya-Allah. Setelah kita sikit sebanyak menceritakan latar belakang mengenai Datuk, orang pun dah kenal Datuk ni siapa yang sebenarnya. Ya, bukan orang lain lah kalau nak dikaitkan dengan Universiti Kebangsaan Malaysia ni. Jadi Alhamdulillah, ya, sini memang kuatlah sikit semangat. Universiti Kebangsaan, nama berkebangsaan, Universiti Kebangsaan. Jadi semangat tu kuat. Bila ada orang UKM sendiri yang orang kata datang tempat kita ni, kita lagi seronok lah Datuk. Alhamdulillah. Jadi itulah kita nak sembang-sembang mengenai Ramadan. Ramadan pun tinggal dah hujung-hujung dah kita hari ni. Itulah kalau kita kenang-kenangkan lah Datuk ya. Apalah hebat sangat kata orang, special sangat Ramadan ni. Ya. Sampai Nabi SAW pun pernah mafhum daripada sebuah hadis tu, dia kata kalaulah manusia ni tahu kehebatan Ramadan, nescaya kalau boleh setiap bulan tu adalah Ramadan. Tapi itulah soalnya, sehingga kita tengok ada dekat dengan orang Islam yang masih lagi buat tak reti, buat tak tahu, orang kata mensia-siakan Ramadan yang dikurniakan kepada mereka. Jadi itulah, mungkin Datuk boleh cerita sikit pada kita ni apa special sangat-sangat yang jangan kita lepaskan peluang ni. Benda special ni, kalau dapat, kalau kita tak rebut rugi. Tapi orang tak tahu special Ramadan. Mereka anggap macam biasa-biasa je. Jadi kita serah kepada Datuk kita lah. Dipersilakan Datuk. Okey, soalan tadi Ustaz Khairi mudahlah sebab orang lain tahu dah jawapan dia. Ya. Cumanya seronok juga kalau kita sorot lah apa yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub. Ada satu kisah bagaimana zaman dahulu. Ada seorang daripada kalangan umat Islam zaman dahulu lah. Maknanya bani-bani terdahulu. Mereka ni berjihad di jalan Allah Ta'ala, berperang ni sampai 1000 bulan. Ya. Jadi Rasulullah SAW ni mikirkan umat dia lah. Dia tengok macam saya ni badan taklah besar sangat. Nak berjihad 1000 bulan tu memang tak lah. Tak ada lah. Jadi seolah-olahnya ada Rasulullah SAW mengharapkan, mencita-citakan bahawa ada satu keistimewaan kepada umatnya yang kerdil ini. Kan? Kita yang sekarang ni macam ni lah saiz kita. So oleh akhirnya Allah Ta'ala jadikan kita bulan Ramadan. Mana di dalamnya dijadikan satu malam yang sama macam 1000 bulan kelebihan. Nanti kita akan ceritalah benda tu. Bermaksud bahawa sebenarnya idaman umat dahulu pun macam tu. Mereka bersungguh-sungguh dalam menegakkan agama Islam ni, agama Allah SWT. Kemudian tiba-tiba umat kita kalau nak 1000 bulan berperang ni, saya ingat tak apa nak jadilah. Kan pakai letih macam letih tu. Letih 2-3 hari, sebulan ni pun letih dah. Pergi hiking bukit je. Hiking bukit je, turun bawah tu minum air 2 jam lah. Jadi kita memang tak ada kemampuan segitu. Ya. Tetapi Allah SWT itu Maha Adil. Maka diberikannya kita 1 bulan. Dan selain itu kita tahu bahawa manusia ni dia perlu bimbingan. Bimbingan daripada Allah SWT. Sebab kalau dia perhitung ataupun menguruskan dunia ni, cara dia, maka sudah tentulah cara tu tak sesuai di semua tempat. Saya ambil contoh. Dalam tamadun Sparta, budak muda ni dianggap hebat kalau boleh mencuri. Itu maknanya kalau kita biar ke otak kita ni lah. Sehingga kan orang muda zaman tu, dia mencuri, dia musang masuk dalam badan. Sampai berdarah perut. Sampai macam tu. Macam tu standard nak tunjuk hebatnya. Tapi penilaian manusia ni pasti akan berbeza-beza lah. Mungkin sesuai dengan tamadun Sparta, tamadun Melayu kat sini. Apa pula kau mencuri dia kan. Jadi tamadun Melayu tak sesuai. Sebab itu Allah SWT menurunkan syariat. Maka dijadikan bulan Ramadan telah turun Quran. Kan? So turun Quran ini Allah Ta'ala sediakan satu standard.
Peraturan tu sama je. Semua bangsa boleh ikut. Tak ada masalah. Maknanya nilai-nilainya universal, semua boleh ikut. Satu dunia boleh ikut. Tak adalah yang ini tamadun ni sesuai mencuri. Tak ada. Mencuri semua orang tak suka. Tapi ada tamadun besar. Mencuri itu adalah satu yang dibanggakan. Makin terror, makin hebat dia. Jadi tak heranlah kalau kita tengok di beberapa dunia lain ni. Sekarang pun budaya mencuri itu special sangat. Ada satu kawan saya malah nak sebut negara mana, takut kena ban, tak boleh pergi. Dia letak handphone dia sekejap je hilang. Masya Allah. Adalah satu negara tu. Kalau saya sebut ni orang tahulah. Kan negara tu. Memang mereka amat mahir mencuri ni. Jadi Islam ini turun. Dia memberikan satu standard universal. Semua kaum, semua bangsa, semua pelosok bumi boleh ikut. Maka diturunkan Quran. Tapi tak turun Rabiul Awal Quran. Dia turun bulan Ramadan. Jadi dapatlah manusia menerima bimbingan direct daripada yang mencipta alam. Maka kita pun beramal lah dengan apa dalam Quran tu. Sekarang je lah orang ada masalah sikit. Tapi bagi orang yang beriman dengan Quran, dia menerima Quran itu sepenuhnya dan mereka dalam menjalani kehidupan dengan penuh sistematik. Sesuai dengan fitrah, sesuai dengan orang, sesuai dengan suasana, sesuai dengan dia punya keadaan muka bumi, sesuai belaka. Sebab itulah bulan Ramadan ni istimewa. Sehingga kan para sahabat terinspirasi. Contoh Ustaz Khairil ni. Bulan Ramadan mula perang yang pertama dalam Islam. Ya, perang Badar. Perang Islam ni zaman dulu, dia bukan boleh tembak-tembak menyorok. Zaman sekarang pam belakang kayu. Okey lah kan. Zaman dulu dia confrontation dia face to face. Ya. Maknanya orang Arab pun badan besar. Dia punya pedang pun besar. Tak ada macam pedang orang Melayu kita ni halus je tapi power lah juga. Orang Melayu ada kelebihannya juga. Orang Arab ni pedang ni besar-besar. Panjang-panjang pedang dia. Jadi perang zaman tu Ustaz Khairil boleh bayangkan. Kalau sekali lawan buat macam ni, kalau Ustaz Khairil dek, maknanya dalam kubur lagi. Kan? Sekali macam ni kita tak tahan, pergi. Jadi apabila setiap kali musuh buat macam ni, kita kena tepis. Kena ngelak, kena tepis. Dan komposisi umat Islam masa tu, dalam perang Badar, kita ada 313 orang je. Dengan senjata yang tak cukup, dengan unta yang kurus, dengan makanan yang tak cukup. Berbanding dengan orang Quraisy. Orang Quraisy 1,000 orang. Bawa harta benda. Bawa anak isteri duduk atas bukit menengok. Semangat. Tetapi akhirnya umat Islam menang dalam perang Badar. So apa? Sebab walaupun daripada bulan Ramadan. Maknanya itulah inspirasi kita. Patutnya bulan Ramadan ni kita ambil hikmah dia lah. Bulan Ramadan adalah bulan yang meningkatkan kita punya kemampuan sebenar. Bukan menjadikan kita ni lemah. Tak, bukan lemah. Tak bermaya. Melepek gitu kan. Tak boleh. Asyik tidur. Tidur je kerja. Sebenarnya tak ada kerja lah tu. Dia kalau dia kerja, dia buat betul-betul dia akan ada. Jadi kita harap dalam podcast ni, kita harap kawan-kawan kita yang mendengar, rakan-rakan alumni khususnya dengar. Kita alumni UKM ni tak kurang hebatnya. Ya. Kat mana-mana corok rantau tu kita tengok hebat tanya UKM lah. Selalu macam tu lah. Selalulah macam tu. Ya. So, cuba kita jadikan inspirasi Ramadan ini. Supaya kita lebih berwibawa, dapat menyumbang sesuatu yang baik pada diri kita, keluarga dan juga negara kita. InsyaAllah. Baik, Datuk. Terima kasih. Mengenai pencerahan, mengenai kehebatan Ramadan itu tadi kita nampak lah. Dan kita orang Islam ni jadi hebat. Salah satu di antaranya ialah dengan kurniaan Ramadan itu kepada kita. Alhamdulillah. Dan Ramadan ini juga dianggap sebagai satu peluang clearance sale. Dipanggil lah istilah hanyalah clearance sale untuk mendapat ganjaran Allah yang sebanyak mungkin dan juga diampunkan dosa-dosa kita. Inilah peluang terbaik yang tak ada pada bulan-bulan yang lain. Jadi macam mana orang kata nak menggapai peluang yang hebat yang Allah anugerahkan kepada kita pada bulan Ramadan ini. Sama ada manusia ni sedar ke tak sedar. Terutamanya orang yang tak tahulah kita ni pun yang rasa banyak dosa. Kan? Apakah kita tak nak dosa kita diampuni? Kan? Jadi apakah peluang macam ni nak diabaikan ataupun kita gunakan sebaik yang mungkin. Jadi macam mana tu Datuk?
Sikit nasihat pada lima ni. Kalau yang ini pun satu perkara lah. Hmm. Ini budaya kita lah, budaya kita. Ya. Kita ni budaya kita kadang-kadang kita melihat amalan tu adalah amalan yang kita buat, yang kita zahirkan. Ya. Nah, amal dalam Islam ni ada 3 bentuk. Mhm. Satu amalan dalam hati, dia panggil niat. Satu amalan dengan lisan, Ya. dengan pertuturan, menyebut, berzikir. Satu amalan dengan perbuatan, Betul. kita gerakkan badan kita. Tapi oleh kerana kita ni, kita ni jenis melihat kan. Kita ni riak tak? Nak orang riak punya juga. Kita nak tengok orang buat. Ataupun kita buat ni orang tengok. Akhirnya yang dua konsep ibadah tadi tu, yang niat dengan yang lisan tadi, jaranglah kita buat. Ya. So kita melumpuh yang buat tu lah. Itu bagus juga. Tapi sebenarnya, kalau kita tengok, konsep ini perlu kita faham. Sepanjang bulan Ramadan ini, Allah Ta'ala memberi jaminan. Setiap benda yang sunat dapat pahala fardu. Fardu, ya. Kalau saya nak bagi contoh apa timbangan pahala fardu dengan sunat kan. Contohnya kita tertinggallah satu solat fardu. Kita bantailah buat solat sunat sepanjang hidup. Tak dapat cover nilai solat fardu. Maknanya fardu ni dia benda berat, benda hebat. Jadi dalam bulan Ramadan ni, kalau kita buat yang sunat, pahalanya pahala fardu. Sunat tu contoh diam hati, dalam hati. Malam ni nak qiyamul-lail. Dalam hati buat tak lagi. Malam kerang nak qiyamul-lail. Baru pasal niat ke tu? Baru pasal niat. Dapat pahala. Dah pahala dah ya? Dulu pahalanya sunat je. Tapi niat kita sekarang ni jadi pahala fardu. Oh, dapat pahala fardu. Sebab tu bulan Ramadan ni, Allahu Akbar. Niat je? Niat ada dapat fardu lah. Allah. Satu. Kemudian bercakap pula. Kita guna lidah kita. Dulu kita geram dengan anak kita, astaghfirullahalazim budak ni. Dulu dapat sunat je. Bulan Ramadan, astaghfirullahalazim. Fardu. Dapat pahala fardu. Bukan istighfar tu fardu dah. Pahala dia. Kalau istighfar lah. Kalau istighfar Alhamdulillah lah. Tapi kalau cakap benda lain tak dapat pahala lah. Memang kita diminta bulan Ramadan ni janganlah cakap ngarut kan. Jadi maksud saya itulah. Amalan-amalan ringan ni, yang sunat-sunat ni, Allah Ta'ala semua bagi pahala fardu. Allah. Apatah lagi kalau benda tu fardu. Diganda oleh Allah Ta'ala macam 70 kali. Masya Allah. Mana buat satu solat fardu, pahala dia 70 solat fardu. Masya Allah. 70 solat fardu ni berapa hari kalau kita semayang? Oi. Kan? 70 bagi 5. Berapa? Dekat dengan 14 hari. Lebih kurang. Lebih kurang kan? 14 hari semayang. Kali ya tu. Kali. Ni pahala ni tak ada cacat ni. Pahala penuh. Masya Allah. Kita yang kita buat hari-hari tu entah banyak mana je pahala dia. Yalah. Sebab teringat selipar lah, teringat kasut kat luar lah. Kan? Tak ini khusyuk full punya spek punya pahala. Allah. Kita buat fardu, dapat pahala. Yang fardu dapat 70 kali pahala fardu. Apa yang kita nak sebut sekarang ialah, kalau kita faham lah bulan Ramadan ni, macam menggalakkan kita, motivate kita. Supaya lebih, orang kata lebih cakna. Ambil kesempatan cepat. Kalau dulu jarang sedekah. Kalau sedekah pun dapat satu pahala. Betul kan? Ataupun sampai 700 kali ganda. Tapi bulan Ramadan, sedekah sunat dapat pahala fardu. Kita kena sama-sama lah activate kan kita punya diri kita ni, activate lah. Kita ni macam tidur je sebelah bulan ni kan. Masuk bulan Ramadan ni dia spark. Dia macam dapat bateri baru. Terus saja jumpa orang bagi salam, jumpa orang ni. Dia macam wallpaper charge handphone. Dia kalau laju dulu lagi. masam jumpa orang kan. Tapi since kita dah tahu bagi salam ni sunat. Kan? Jumpa orang, Assalamualaikum Ustaz Khairil. Macam tu kan. Jadi Ustaz Khairil pula jawab, Waalaikumsalam. Dah wajib. Dah 70 kali pahala fardu. Masya Allah. Benda-benda ni sebenarnya orang tak realise. Sebab tu bulan Ramadan kira lagi. Kan? Allah. Pergilah pula kalau pergi masjid malam ni. Itulah. Malam ni chip seal dekat ni. Sekian-sekian tempat. Pergi kita beli barang dulu tu. Allah. Kan? Itulah. Sekarang ni kita harap kita umat Islam ni cuba kita jadikan bulan Ramadan yang tak cakap chip seal lah apa ni. Itu sebenarnya bahasa orang muda je tu. Ya, bahasa orang muda kita orang ni. tua tak gamak cakap macam tu. Cumanya nak bagi tahu bahawa kita aktifkan amalan kita sama ada niat, lisan dan perbuatan tadi
Dan kita aktifkan yang sunat pun kita buat, yang fardu pun kita buat. InsyaAllah dengan itu Allah Ta'ala mengajarkan kita mudah-mudahan. Itulah, ada juga Datuk kadang kan, dia sibuk yang sunat, dia abaikan yang fardu pula. Ada pula jenis macam tu. Oh, kalau yang terawih tu beraya-raya benar kadang. Oh, kita kena buat terawih mana? Isya tak semayang pun. Tu ada juga jenis macam tu. Itu tak betul lah tu, ya tu ya. Jadi kalau macam tu, orang ni orang rugi. Rugi lah ya. Rugilah. Cuba kita pakai congak betul-betul. Buat benda sunat, dapat satu fardu. Buat fardu, dapat 70. Kan? Ni fardu tak buat. Ni fardu tak buat. Maknanya, bila fardu tak buat, yang sunat tu pun batal. Habis Habislah. Allah, rugi. Jadi rugilah. Sebab itu kita kena jaga betul-betul. Kalau kita baca dalam kitab, ni kitab orang tasawuf lah. Kita hikam kan. Hikam, kita lama tu. Syekh Ibn Atta'illah. Dia kata, orang yang bersemangat melakukan amal sunat, tetapi meninggalkan yang fardu, orang tu ikut nafsu. Ibadat dia ikut nafsu. Ikut nafsu. Dia sibuk yang sunat, tinggal yang fardu. Itu tanda orang ibadah ikut nafsu. Dia yang sunat tu jaga sungguh, yang fardu dia tinggal. Kan? Dia sedekah rajin, zakat tak bayar. Kan? Puasa tak semayang. Puasa tak semayang. Ni ramai ni. Ramai. Tapi hari raya semayang. Itu mesti. Hari raya dia semayang. Itu mestilah baju baru. Itu baju baru. Dia kata samping pun dah beli yang ni. Kan? Jadi rugi tak semayang. Kan? Jadi itu. Sama juga kalau kita berindah-indah, pakai indah-indah pergi tarawih. Benda tu sunat. Allah Ta'ala suruh kan. Ambillah hiasan kalau kamu ke masjid. Dia pergi sembahyang tarawih. Allah. Lebih kurang je. Lebih kurangnya. Walhal itu pahala. Jadi orang kalau faham ni kan, bulan Ramadan ni, dia buat paling elok lah. Itulah. Jadi, sebab itulah ya, antaranya Nabi kata bulan ni, wafutihat abwabul jannah. Dibuka akan pintu syurga. Jadi bila kata dibuka pintu syurga ni, siapa yang tak nak pergi syurga? Di pengakhiran kita ni sama ada syurga atau neraka. Tak ada orang yang nak pergi neraka kecuali orang bodoh. Orang yang tak reti. Kita yang mengetahui ni, kita semua nak ke syurga Allah. Jadi orang kata bagaimanalah chances tu. Orang kata peluang-peluang yang terbuka ni, ya, kita nak raih, kita nak rebut supaya kita sama-sama dapat ke syurga. Bukan kita saja. Ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, jamaah kita, orang taman kita, semua ke syurga belaka. Jadi macam mana tu Datuk? Ni konsep Abwabul Jannah, Futihat Abwabul Jannah tu. Dia syurga ni, dia banyak pintu. Banyak pintu, ya. Jadi orang akan masuk syurga ni ikut pintu macam-macam. Ya. Ada orang dia masuk pintu sedekah. Ada orang dia masuk pintu semayang. Dia rajin semayang. Ada orang dia rajin puasa. Tapi semayang buat juga. Kadang-kadang rajin puasa tak semayang. Dia masuk pintu puasa. Tapi pada bulan Ramadan ni buka semua. Sebab tu bila kita buat macam-macam amalan tu, pintu syurga tu, kita macam masuk shopping complex, macam tak ada pintu. Macam tu. Kan? Boleh redah kot mana. Masuk pun ni boleh, masuk pun tu boleh. Saya tak apa nak rasa sangat, tapi orang rumah biasalah macam tu. Saya tak apa suka shopping. Sebenarnya, saya ada baca lah sebuah kitab. Bagus juga kitab ni. Imam Qurtubi, kitab lama. Ya. Kitab tu berkata Tazkirah fi ahwalil mauta wa umur akhirah. Satu peringatan tentang ahwal kematian dan juga urusan hari akhirat. Nak juga baca kitab ni Ustaz? Boleh lah kot saya cerita sikit lah. Cerita. Nak dengar kat ni. Apabila dah selesai isu masuk syurga, masuk neraka. So segerombolan dah masuk syurga dah ni. Akhirat besok. Kan diarak lah orang ahli neraka. Nak masuk ke neraka. Ahli neraka ni dibawa masuk neraka. Dia bukannya jalan elok. Sembah muka ke tanah. Diseret muka. Kemudian dia tak ada pula Ustaz. Dia duduk relax je tepi pinggir pintu neraka, tak ada. Tarik bom. Macam tu je. Dihumban kan. Dia tak ada belah ihsan. Tak ada. Sebab dia istilah dicampak, dihumban. Dilempar. Maknanya dihayun. Hayun lagi teruk. Jadi, ghalibnya, orang ahli neraka muka hitam. Jadi Imam Malik dia tahulah. Ini SOP. Ahli neraka ni muka hitam.
Lepas tu tiba-tiba ada segerombolan manusia ni tak hitam muka. Jadi heranlah Imam Malik. Saya mudahkanlah cerita ni. Ya, ya. Siapa kamu ni kata? Dia kata kami ni ashabul Quran, sahibul Quran. Masya-Allah. Maknanya kami ni umat Muhammad. Kan? Muka bercahaya. Tak, dia macam tak hitam. Cerah lah. Tak, yang ahli syurga dah masuk syurga dah. Syurga dah. Ini orang beriman yang nak masuk neraka. Allahu akbar. Dia beriman tapi masuk Masuk neraka. neraka. Jadi Malaikat Malik pun ada argument lah. Kenapa pula tak hitam muka? Kau Allah Ta'ala pun firman. Dia kata, wahai Malik, jangan kamu hitamkan muka orang ini. Kerana mereka pernah sujud kepada aku. Allah. Wahai Malik, dia kata, jangan engkau belenggu leher mereka. Kerana mereka pernah tawaf di Baitullah. Wahai Imam Malik. Wahai Malik, bukan Imam Malik. Wahai Malik. Malaikat Malik. Jangan kamu rantai mereka. Kerana mereka sentiasa membersihkan diri daripada janabah. Lepas tu, wahai Malik, jangan kamu bakar lidah mereka. Kerana mereka biasa membaca Quran. Kemudian Allah Ta'ala perintah ke neraka. Wahai neraka, kamu hanya boleh bakar mereka sekadar dosa mereka. Maka masuklah orang-orang beriman yang ahli neraka ni, masuklah neraka tu. Maka ada yang dibakar setakat pukul lali, ada yang dibakar setakat lutut, ada yang dibakar setakat pinggang. Adalah. Itu amalan mereka. Tapi Allah Ta'ala ni nak ejek buruk perangai ahli neraka ni. Dibuka sikit ahli neraka yang paling bawah orang kafir, orang munafik. Tengok orang beriman kat atas kena bakar. Dia gelakkan orang beriman. Oh, dia kata kena ada iman pun kena bakar juga. Akhirnya Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala keluarkan ahli neraka tersebut. Masukkan dalam sungai Nahrul Hayah. Bertukarlah keadaan fizikal mereka cantik, masuk syurga. Bila dia orang masuk syurga, Allah buka lah pada ahli syurga. Tengok ahli neraka macam mana. Bila nampak tu ahli syurga tadi pula, ramai-ramai gelakkan ahli neraka. Kalau macam inilah besok kan, kita nak pilih apa sekarang? Jalan mana kita nak? Jadi kita sekarang pintu syurga tu buka, jangan buang masa. Ya. Ambil apa kesempatan. Ambil kesempatan itu. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. InsyaAllah mudah-mudahanlah mereka yang beramal ibadat, bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini beroleh syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, bawa bersabar, insya-Allah. Kita dah habis segmen yang pertama, insya-Allah kita akan sambung selepas ini. Kita rehat dulu, insya-Allah. Bertemu lagi selepas ini. Baik, kita bersambung semula rancangan kita, insya-Allah bersama dengan kita Datuk Ahmad Zaidi, Datuk Ahmad Zaidi Ramli, dan alhamdulillah kita telah baru habis segmen yang pertama. Kita pergi kepada isu atau segmen yang kedua pula, iaitu berkaitan tentang Ramadan juga. Ialah kita bulan Ramadan, kita akan sembang mengenai Ramadan, mengenai ialah nak meraih ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan ini. Ya, bulan Ramadan ni seperti mana Datuk ada sebut tadi, buat yang sunat dapat pahala wajib, buat yang wajib dapat pahala berganda-ganda lagi. Jadi bagaimanakah orang kata kita nak buat satu amalan, yang amalan tu macam biasa. Biasa-biasa je tapi pahalanya banyak. Selain daripada puasa, selain daripada tarawih itu memang ataupun ngaji Quran ke, itu benda yang, tapi ada tak amalan-amalan yang nampak macam biasa? Ialah kadang-kadang manusia ni kadang busy, tak ada masa. Allah tak sempat nak buat itu, tak sempat nak buat ni. Nak ke masjid tak sempat, nak ke surau tak sempat, nak zikir tak sempat. Ada tak amalan bagi mereka yang sibuk sangat ni lah, kan? Orang kata mereka boleh beramal dan mendapat, orang kata, pahala yang banyak juga. Terima kasih Syed Ari. Terus kita dah sebut juga awal tadi bahawa amalan ni ada tiga keadaan tersebut. Itu hati kita ataupun lisan dan juga perbuatan. Perbuatan, ya. Dan amalan kita ni pula ada kaitan begini. Ada yang kaitan direct dengan Allah. Ya. Ada yang kaitan dengan makhluk. Dan sebahagian besar amalan kita ni sebenarnya, hidup kita pun sebahagian besar dengan makhluk. Ya, banyak dengan kita makhluk. Kita bergaul dengan makhluk ni. Ya. Dan yang Islam yang dengan Allah Ta'ala ni, sembahyang 5 waktu, kita baca Quran, kan, kita sembahyang sunat, contohnya. Tapi kalau kita sedar bahawa sebahagian besar praktis Islam ni, dia berkaitan dengan makhluk.
Maknanya kita ini menyantuni makhluk ini cipta oleh Allah Ta'ala. Saya bagi contoh mudah lah. Bulan puasa ni. Ya. Bila kita kat jalan raya, boleh tak buat beramal? Boleh. Buka pintu kereta, baca Bismillahirrahmanirrahim. Benda mudah je tu. Simple je. Simple je. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebab kita kena praktis. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Lepas tu kita baca doa. Naik kenderaan. Dulu sunat aja. Sekarang dapat pahala fardu. Sekarang ni kita cerita pahala ni. Okay. Kemudian kita pun bawa kereta. Tahulah bulan Ramadan orang nak mengajar balik buku puasa. Rushing. Masing-masing motong kita. Ya, laju. Saya semalam pun nyarih lagi. Allah Orang zah potong depan kereta. Masya Allah. Kan? Jadi kita ni Allah ingat bulan puasa tu tak jadi nak marah lah. Kan kita pun lepaskan kesusahan dia. Ini saim. Kita lepaskan kesusahan dia. Sebab melepaskan kesusahan ni Allah Ta'ala akan lepaskan susah kita di akhirat. Kita fikirnya tu. Dan apabila kita memberi manfaat kat manusia, itu adalah pahala. Amalan yang baik. Sebenarnya, setiap keadaan kita hari ni, duduk sini, dapat pahala. Cakap tentang agama, dapat pahala. Nasihat orang yang baik, dapat pahala. Tak mesti nasihat agama. Ya, tak mesti jadi ustaz. Kadang orang tu ada masalah rumah kan. Ada masalah keuangan. Anak nak masuk universiti. Mana-mana nak cari duit. Kan? Kita pun, dia jumpa kita. Macam mana akal saya nak cari duit ni ustaz? Kan? Saya memang tak ada apa ni. Kita ada ilmu refinance sikit. Tak pernah refinance rumah. Kita cakap, rumah kau apa tahun dah kau bayar? Contohnya kan? Saya dah bayar dekat 20 tahun tu. Berapa lama lagi tinggal? Ada 10 tahun. Refinance rumah tu. Kan? Contohnya lah. Contoh. Lepas tu dia refinance, dapatlah duit. Kan? Itu dapat pahala tak tu? Meringankan bebanan orang. Beri jalan keluar. Dia buat tak buat cerita lain. Ceritanya ialah kita buat sesuatu beri pandangan yang betul. Dan orang tu kalau buat, dia selesai masalah dia. Sebab tu Nabi sebut, siapa menyelesaikan masalah orang di dunia, Allah selesai masalah di akhirat. Kita hari-hari ni buat kerja baik sebenarnya. Tapi kita tak kait dengan agama sebab hidup sekular lama sangat. Ya, khairun nas anfa'ulin nas. Kita duk pisahkan diri kita dengan agama ni dulu lagi. Sebenarnya kehidupan kita ni sentiasa. Kadang-kadang kita tak sedar yang kita buat ni berdosa juga kadang. Contohnya Nabi kata, la tasubul dik. Fa'innahu yuqazulis salah. Jangan kamu cerita ayam jantan kokok dia. Sebab dia ngujuk orang sembahyang. Nak orang bandar, kawasan bandar baru Bangi ni kan. Mana ada ayam? Pening orang mikir. Keluar ayam tu kokok, ganggu dia, kejap ngadu lah tu kan. Lepas tu kita cerita ayam jantan. Apa memakat ayam jiran ni? Sebenarnya Allah Ta'ala dah sebut. Nabi SAW sebut. La tasubul dik. Jadi kita sekarang ni, maknanya kehidupan kita ni Ustaz, sebenarnya Allah Ta'ala bagi umat Muhammad SAW semua benda ada pahala. Kita tak realise. Yes, kita macam tak tahu benda ni boleh pahala. Kita ingat jadi ustaz dapat pahala. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Jadi orang jadi, tapi semua tu kena niat yang baik, kena buat yang baik kan. Kalau dia engineer, civil engineer, buatlah bangun elok. Kan? Dipastikan selamat, boleh dipakai lama. Kan? Kalau kita berniaga elok. Tak janganlah memerah sangat. Tak adalah jual keripak oksigennya. Jadi, mana tak diisi je? Tak diisi. Gigit keluarnya. Allahu Akbar. Itulah. Berbeza kan orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu, kalau jual pasal Ramadan ni. Padu. Mengigau kita buat ni. Memang. Sekarang ni bukan mengigau, menjauhkan diri. Saya balik kampung cari kuih-kuih lama ni. Dia bukan jadi tepung pelita, jadi tepung gelap. Tepung gelap tu, tak menyala pelita je. Sebab perasaan tu. Yes. Dia tak rasa dia serve orang yang dapat pahala. Ya. Di samping kita dapat manfaat duniawi, keuntungan, Allah Ta'ala ihsan engkau tadi. Kita perasan tak Ustaz Khairi? Saya nampak Ustaz Khairi dengan saya ni memang bayar je kita ni. Lebih kurang lah. Kita dulu kedai zaman kita kat kampung dulu jenis pakai timbang. Ya, timbang kati. Timbang kati. Jadi kita beli barang RM20 kita beli macam-macam. Ya. Zaman sekarang sebab dah packing. Kalau bawa RM20 habis macam tu lah. Beli satu paket dah tak boleh beli benda lain. Tersarap lah. Zaman dulu dia beli timbang. Jadi bila timbang, saya ingat sistem ni bagus hidup balik lah. Zaman orang susah ni kan. Ya, beras timbang, semua gula timbang, semua timbang, minyak timbang. Semua tak ada tak timbang, asal keping timbang. Asal keping timbang. Tapi kita jarang timbang diri masa tu. Kalau gemuk sampai sudah. Cumanya saya ingat saya tengok perangai penjual masa tu kedai-kedai runcit ni kan, bila dia timbang beras kan dia pakai kan yang si ketimbang yang pakai kati tu, timbang kati tu besi tu kan. Dia sudah ditimbang, kita kata nak beli sekati, zaman tu pakai kati kan, kati lagi lah, bagi sekati. Lepas dia nak paket tu,
dia ambil segenggam. Ya, dia bagi Dia lebih. Dia bagi lebih. Ihsan tu dapat pahala. Zaman sekarang seolah-olahnya saya tak tahulah ustaz. Allah. Salah ustaz kot manalah kita ni. Tak tahu, berkira benar. Tak ada ihsan langsung. Yalah, kalau kita bawa kereta, kita pun jam juga. Tiba-tiba kawan potong. Yang angin lah kita kan potong queue. Tapi kita bayangkan kalau kita tak bagi dia masuk. Kereta depan sampai. Ramai jadi janda. Janda ramai, yatimnya ramai, duda ramai. Betul. Tak selesai masalah. Tak selesai. Jadi tak apalah. Kan kita memang manusia ada juga rasa nak marah. Tapi kita meredah, tak apalah masuk. Dia dapat pahala juga. So Ramadan ni Allah Akbar. Dia buka semua benda yang kita buat ni. Asalkan niat kita betul je. Betul. InsyaAllah. Baik. Kadang-kadang kita tengok ada orang dia terlalu fokus kepada ibadah-ibadah yang grand. Kan? Tapi mereka itulah lupa kepada satu ibadat yang nampak kecil, simple, tetapi kesannya mendalam. Kan? Saya itulah ada satu hadis Nabi menyebutkan ahabbu a'mal ilallah adwamiha wa in qalla. Amalan yang Allah suka sangat-sangat ialah berpanjangan, berterusan walaupun kecil, simple, tak hebat mana. Kan? Sebab Ramadan ni macam kita tengok ramai Tok Wali jadian. Tiba-tiba Tok Wali dengan serban tebal, jubah meleritnya. Ya apa? Tak sebelum Ramadan tak nampak pun. Yeah. Kan? Orang tengok pun kekagum benar so tengok serban tebal, ya Allah. Kan? Jadi macam mana Datuk tu? Kan? Apakah itu keutamaannya? Itu yang terbaik ataupun seperti mana yang Nabi sebut tadilah, orang yang amalan ni biasa-biasa saja tetapi berkekalan. Faham macam mana? Ya, dia dah amalan Islam ni ada yang bersifat ada waktu, ada yang bersifat tak ada waktu. Ya. Kan ada yang bersifat ada tempat dia, ada yang bersifat tak ada tempat. Of course lah bulan Ramadan ni tarawih memang waktu bulan Ramadan. Ramadan saja. Jangan usah khairi buat bulan lain. Kalau buat bulan lain tu boleh tapi qada dia panggil. Amalan yang muakkadah ni dia boleh diqada. Ya. Tapi pelik lah orang kan. Buat tarawih bulan Syawal ni pula ya. Dia kata as-salatu tarawih qiyam syahri Ramadan qadaan. Pelik pula orang kan. Jadi tarawih memang apa benda yang ada waktunya iaitu bulan Ramadan. Silakan buat. Kamu nak buat berapa rakaat silakan. Itu mufti-mufti dah keluar fatwa semula. Tetapi Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu pandang kecil apa-apa benda baik pun. Yang ini yang kita sebut tadi. Kita ni kadang-kadang anggap benda tu kecil sebab kita amalan kita tu kita ukur dengan mata orang. Orang nampak aku tak standard lah. Apalah. Kita kan pegawai besar, alumni UKM pangkat besar. Takkan nak buang sampah sikit kot. Mana standard kan? Kita selalu menilai perbuatan kita kacamata orang. Kita tak menilai perbuatan kita kacamata Allah. Ya. Dan apa pandangan Allah? Allah kata la tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Melalui lisan Nabi. Jangan kamu pandang hina. Sebab di sisi Allah Ta'ala, itulah orang yang paling ihsan. Jadi kita jangan nak ambil, nak tunggu masuk grand-grand lah Ustaz. Lama-lama malam tu tak dapat datang. Saya seronok juga bab ni Ustaz. Sebenarnya bila kita dapat beramal ni, ada 3 pemberian Allah kat kita. Ya, 3 pemberian. Satu, Allah Ta'ala bagi hidayah. Maknanya sama ada dia tak Islam masuk Islam ataupun dia kekal dalam keadaan Islam. Kan? Yang kedua, Allah Ta'ala bagi taufik. Lepas dia bagi hidayah, kita ada Islam dah, dia bagi kita taufik. Apa makna taufik? Dia bagi kita keinginan untuk buat benda baik. Nak semayang, nak puasa, nak tarawih, nak sedekah, nak bayar fitrah. Dia bagi kita semangat tu. Okey. Kalau kita dapat buat tu, dia dapat yang ketiga. Allah Ta'ala beri kita ta'yid. Bantuan untuk melaksanakan. So, kalau kita, macam kita datang sini ni Ustaz Khairi. Kalau tak ta'yid Allah Ta'ala, tak sampai kita ni. Sampai. Tertidur lah. Terlelap lah. Kadang Ustaz perasan tak ada orang yang jadi jawatan kuasa sesuatu majlis. Dia jawatan kuasa apa dia panggil ni? Serantar zaman dulu. Dia panggil jawatan kuasa yang manggil orang ni lah. Kan? Tongkong kempen suruh datang program. Kan? Dia lah tu. Publicity. Publicity memang. Dia hantar WhatsApp kat kita ni. Sila datang sekian-sekian ni. Dia pun WhatsApp kat kita. Hari kejadian dia yang tak datang. Dia yang tak ada. Sebab Allah tak ta'yid dia. Allah tak bantu dia. Jadi
Oleh sebab itu, kita kena faham tu, apabila kita dapat melaksanakan satu amalan baik ni, Allah suka dan Allah tolong kita. Itu sebab Allah Ta'ala itu kata, Iza aradallahu bi'amdin khairan ista'malahu. Apabila Allah Ta'ala nak satu hamba tu baik, Allah Ta'ala akan gunakan dia. Letakkan dia untuk buat benda tu. Jadi apabila kita dapat buat benda, walaupun kecil, jangan pandang remeh. Kita nampak Allah Ta'ala, jangan nampak orang. Kalau kita nampak orang, apalah sangat nak sebut subhanallah. Allah. Kan apa barang sebut subhanallah. Baca Quran pun sedap. Kan? Itu dalam amalan riak ni kan, kalau berkata baca dalam kitab Minhajul Abidin. Ada seorang syekh ni, dia bermimpi, dia tengoklah di suatu muka surat Quran dia baca. Tiba-tiba dia tengok ada satu perkataan tu tak ada pahala. Dia bawah yang huruf yang lain tu ada pahala. Dia nampak dalam mimpi seolah-olah macam tu. Ada satu perkataan tu tak ada pahala. Dia bertanya dalam mimpi tu, kenapa tak ada pahala? Kata orang tu, dia kata, sebabnya apabila kamu sampai perkataan di sini, kamu angkat suara. Sebab kamu dengar ada orang jalan kat luar rumah kamu. Oh, insya-Allah. Itu sebab nak jadi imam pun bukan senang, Khairil. Jadi betul. imam ni, Dia kalau kenapa kita sedapkan suara? Tengah ramai ni dia nak share lah. Share itu bantai surah panjang-panjang. Kawan belakang lah ketar. Tadi pun makan, orang Melayu makan nasi, Ustaz. Ya. Tadi ambil buah tamar, menggigil lutut ni tau. Tiba kawan baca Amai Tasa'alun. Allah, bila nak habis ni kata. Lepas tu dengan Taranum pula tu. Habis dia masuk Bayati, apa semua masuk. Jadi kita kena ingat tu. Kita punya hati ni, bila melakukan sesuatu ni, pergi ke mana? Nak dapat pandangan siapa? Kita banyak tu. Cuba 3 orang je belakang tadi Pak Imam. Pendek Ina atau Ina je. Ina dah qul huwallahu. Selesai. Selesai. Tapi kalau ada pula bos-bos besar belakang kan. Yasin di balon ni. Tak, itu atas orang lah. Atas orang, kita nak betul, bagi betul. contoh. Nak bagi contoh. Contohnya. Mungkin saya lah kot. Ya Allah. Kalau maklumlah jadi pengarah jawatan agama dulu kan. Bila pergi masjid. Takkan dia pengarah jawatan agama nak baca qul huwallahu. Apa barang. Apa barang tu kita tengok orang. Yes. Jadi alihnya kita memperemeh, mengkecilkan. Walhal baca je lah. Inna a'tayna ke qul huwallahu ke. Baca je lah. Saya ingat masa saya di Malam Mufti dulu lah. Ada seorang makcik ni, dia selalu masa pakcik ada, dia selalu pergi masjid tarawih. Lepas tu pakcik dah tak ada meninggal. Orang lelaki ni cepat meninggal, Ustaz. Jadi kita agak-agak lah sikit. Itu yang ramai di kampung tu janda-janda. Orang perempuan dia lama umur tak tahu bersiapa. Panjang urat dia banyak putus. Tapi yang mati kita. Kita dulu mati. Selalu macam tu lah. Jadi dia kata, dia tipu saya makcik ni. Dia kata dulu pakcik ada selalu sembahyang tarawih kat masjid. Tapi pakcik dah tak ada ni, tak boleh lah makcik nak pergi lagi. Boleh ke sembahyang di rumah? Dia tanya. Dia kata boleh. Boleh sembahyang lah makcik kat rumah. Tapi dia kata makcik tak pandai yang tempik-tempik tu, dia kata. Yang tempik-tempik. Selawat tu lah. Allahu Akbar. Dia kata apa makcik selawat macam biasa. Allahumma salli ala sayyidina, tak baca pun tak apa. Bagi salam-salam bangun, bagi salam-salam bangun. Macam tu kan. Kalau makcik tu menempik, kecoh tu kampung tu. Lepas tu dia tanya saya lagi. Tapi Ustaz, saya susunan surah tu saya 2 je surah saya hafal. Al-Fatihah dengan Qul Allah, dia kata. Allahu Akbar. Takkan 20 rakaat baca itu, dia kata. Tak apa makcik bacalah. Kalau ulang Qul Allah tu 3 kali dah dapat 1 juzuk pahala Quran. Ya Allah. Kan? Oh iya ke, dia kata. Itulah. Sebenarnya tapi kita pula, orang luar pula tengok apa imam ni Qul Allah manjang je. Kita pun sama juga penyakit tu. Ada yang standard sikit kan. Nak 30 juzuk. Tak apalah, siapa larat silalah. Tapi maknanya bila orang tu baca Qul Allah, dalam hati dia bercakap lah, Allah. Barang imam bayar mahal. Mas panah betul lah. Bayar mahal baca Qul Allah. Baik aku je kata. Masing-masing sekarang ni kena jaga hati masing-masing. Kita jangan duk hirau sangatlah apa pandang orang. Kita dengan Allah Ta'ala je. InsyaAllah. Kalau kita jadi hamba Allah, umat Islam yang pandang Allah Ta'ala, kita akan jadi orang yang orang paling suka dan orang paling dapat manfaat dengan kita. Walaupun kadang-kadang amalan dia tu orang kata bermusim lah kadang tu. Time Ramadan ni lah yang apa namanya, tak apa je. Jangan kita orang kata perli-perli kadang tu. Kadang yang buat kerja ni ke masjid, ke surau kadang. Saya kadang kan, ini culture orang Melayu lah. Ya tu. Orang Melayu ni kalau nak bersedekah, dia tak boleh sikit. Betul? Dia nak bersedekah mesti banyak. Ya. Kan? Dia nampak QR code tu, nak ulu RM1, dia tak main. Tak main. Dia nak, kalau nak bagi RM10, sampai sudah tak bagi.
Sebab nak nunggu RM10 tu. Nak nunggu RM10 tu. Kita tengok sahabat Nabi. Bila Nabi kata siapa beri orang buka puasa makan, Pahala. bebas api neraka. Bebas neraka. Satu tamar je Nabi kata, bebas api neraka. Sahabat saya kata, kalau sebelah macam mana? Saya nak tanya Ustaz Khairul, setakat ni ada tak Ustaz dapat buah tamar sebiji? Tak ada. Oi, orang Melayu Kelantan tu. Sekotak punya. Dan nunggu sekotak tu dia tak buat tu. Itulah. Jual pula tu. Tak main lah cokian-cokian ni. Dan kita yang terima sedekah orang pula kata, alah bagi apa mencantik telinga ni. Buah tamar yang jenis. Yang zaman dulu tu, kita makan buah pasir tu. Apa, jual okey lah sikit. Kita punya menerima masalah. Yang memberi masalah. Saya ingat apa kerja jadi kita ni. Sebab kita sibuk memandang pandangan orang. Buat satu benda tengok orang. Sebenarnya kita kena buat ni kita dengan Allah. Kita akan jadi manusia yang bermanfaat. Baiklah Ustaz, insyaAllah. Orang Malaysia ni. Pengalaman sikit Datuk lah. Masa adalah pernah ke Mekah dulu buat umrah bulan Ramadan. Masa tu lah kita tengok sedekah ni dah macam kalau kita tak ambil tu dia marah kita pula tau. Sedekah. Disuruhnya ambil. Padahal dah macam-macam benda. Dulu buat plastik je. Plastik tu dah penuh dah. Sedekah. Dia suruh ambil juga. Biasa korma lah. Macam-macam jenis korma lah. Ya Allah, banyak lah ni. Sedekah buat. Punya dia nak pahala juga tu. Bukan soal benda yang dia bagi tu kecil ke, besar ke, sikit ke, banyak ke, sedap ke, tak sedap ke. Yang penting dia nak sedekah. Sebab dia dengan Allah je. Nilaiannya Allah saja. Jadi bukan yang nak bagi tu soal aku nak bagi kamu buka puasa ni pizza ni. Hak tu kita layan lah. Kalau cekodok buat tak kerti je. Jadi orang yang menerima pun nyumpah cekodok bagi aku. Cekodok aja. Allahu Akbar. Itulah Datuk. Jadi alhamdulillah kita dah kata habis segmen yang kedua ni. InsyaAllah menarik kita. Kita akan pergi kepada segmen seterusnya sebentar saja lagi. Kita berhenti rehat dulu Datuk. InsyaAllah kita jumpa sebentar lagi. Baik, kita bersama kembali dalam rancangan Borak Alumni. Bukan borak kosong Datuk, katanya. Daripada Pusat Perhubungan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan bersama kita ialah Datuk Zaidi bin Ramli. Alhamdulillah. Kita teruskan segmen kita seterusnya berkaitan dengan bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah kita hari ini di hujung-hujung Ramadan ni pada fasa-fasa yang terakhir ni Datuk, kita mencari sesuatu yang lebih hebat. Iaitu apa yang disebutkan, yang orang semua pun tahulah, yang disebutkan sebagai khairun min alfi syahr. Yang lebih baik daripada 1000 bulan ni. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi itulah bila Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran ni. Benda ni benda hebat ni. Kita sendiri pun tak mungkin nak boleh beramal sampai 1000 bulan ni. Tapi Allah nak anugerahkan kepada umat Muhammad. Tapi malangnya ada di antara kita ni yang fasa-fasa terakhir inilah yang mereka ruyup dah. Dah hilang dah daripada masjid. Udah tak nampak batang hidung kat suraunya. Yang banyak kat mana? Jalan Masjid India tu. Banyak nak shopping lah, apa benda lah. Itulah kerugian yang amat sangat lah bagi orang yang orang kata tidak. Jadi macam mana lah kita nak bagi kesedaran kepada masyarakat kita ni. Supaya mereka ni faham betapa berharganya malam Al-Qadar ni. Jadi macam mana Datuk? Mungkin Datuk boleh cerita sikit lah. Bagaimana, apa kepentingannya dan bagaimana kita nak dapat malam Al-Qadar tu. Semua orang nak bulun. Jadi macam mana gayanya? Silakan tu. Wallahualam, saya ingat malam Lailatul Qadar ni alumni UKM dia tahulah tu. Kalau kita syarah ayat Quran kata dia hafal lama lah. Setiap rakaat baca inna anzalna. Cumanya seronok juga kalau kita bicara ulama-ulama dulu, orang soleh. Dia bila kata Nabi suruh cari, dia cari sungguh. Cari sungguh, ya. Dia tak macam kita. Kita tahu Allah Ta'ala suruh cari, tak cari pun. Benda lain yang kita cari. Jalan Masjid India. Tapi ulama-ulama orang soleh ni sampai sekarang lah, mereka mencari. So, mereka mengalami pengalaman-pengalaman berdepan dengan Lailatul Qadar. Macam kita ni tak tahu bila.
Tak tahu. Sebab kita tak pernah jumpa, nak nunggu pokok sujud tak bila-bila. Ayah beku katanya. Saya Allah. pernah satu malam, saya ingat lah happy lah saya. Hmm. Tentu saya pakai kereta Honda lah, orang muda kan. Honda mayat tu. Kan. Lowet tu. Jadi kita ni jalan balik kampung jauh, kita pasang spotlight kuning tu. Spotlight kuning ni kita buka baru dia menyala je lah. Dia bukan automatik menyala. Satu hari tu bila iktikaf masjid ni, balik malam tu, saya tengok lalang tepi jalan semua kuning. Wah, kata rezeki aku lah malam Lailatul Qadar. Rupanya spotlight saya tu bukan. ternyala. Tak, ni bukan cerita merang, cerita betul. Bukan buat kosong ni, bukan sungguh. Saya kena macam tu, Allah, kecewanya rupanya tak ada bahagian jugalah tengok tanda. Tapi ulama dulu dia bersungguh tau. Sehingga kan mereka ni macam-macam pendapat tentang Lailatul Qadar. Jadi kalau kita boleh mudahkan sikit Ustaz kan. Ya. Jangan putus harapan kan. Jangan putus harapan. Sebenarnya tentang Lailatul Qadar ni ada dua kluster pendapat. Ya. Satu mengatakan malam Lailatul Qadar ni fix pada satu malam. Satu pendapat mengatakan dia berpindah pada malam-malam tertentu. Okay. Yang fix satu malam ni, dia adalah hujah dia. Segi bahasa, segi adalah ibarat-ibarat dia. Dan ada juga para sahabat yang mengatakan bahawa malam itu ialah pada malam 27. Mesti 27. Di malam 27. Satu pendapat kata tak, dia tak semesti malam 27, dia boleh galih. Jadi untuk menyelesaikan masalah ni, orang selalu tanya saya, macam mana tu? Kata boleh galih, yang ni kata fix pada malam 27. Maksud saya beritahu masyarakat, ya senang macam ni. Malam 27 tu tetap ada. Oh, malam lain pun ada, malam 27 pun ada. Malam 27 tu jangan hilang. Kita kena duduk. Etikaf ke, kalau tak etikaf pun buat beramal. Mintalah, bacalah apa surah yang kita pandai, doalah apa yang patut. Malam 27 ni jangan beli tiket balik kampung. Tapi itulah ada dalam kalangan alumni ni dia kata, apa lidah. Kalau kamu saya memang yang buluh dah. Jadi malam 27 ni, jangan lepas sama sekali. Sebab ada pendapat kata malam Lailatul Qadar tak berubah. Dan pendapat ni bukan cancalan orang, sahabat dan sebagainya. Ada kaedah dia orang. Dan ada juga para ulama ni, dia kaji pula. Dia dah mengalah benda tahun, dia tengok hari pula. Dia tengok bulan Ramadan ni mula hari apa. Oh, dia tengok hari apa bermula satu Ramadan tu hari apa. Macam kita tahun ni hari Ahad kan? Ya. Maka mengikut Imam Ghazali, contohnya Qalyubi, Barmawi. Dia kata kalau mula hari Ahad, so malam Lailatul Qadar malam 27. Malam 29. Malam 29. Ada satu pendapat Ahmad Marzuq pula. Dia kata malam Lailatul Qadar ni adalah pada malam Jumaat terakhir bulan Ramadan. Malam Jumaat terakhir. Saya cuba tengok kalender. Rupa malam Jumaat terakhir tu malam 27 ni. Malam 27 ni? Get ready je ni. Jadi maksud saya ialah malam 27 ni bukanlah jaminan kita tu malam Lailatul Qadar. Ya. Tapi ada pendapat mengatakan tak berubah, itulah malam ni. So kita jangan ambil ingat lah malam 27 tu. Ada pandangan. Kuih samprit nanti dululah. Kuih samprit nanti dulu. Nanti dulu sabar. Buat siang tu. Ya. Malam jangan. Malam jangan. Samprit jangan. Kuih tat jangan, tak nanas jangan. Sabar Sabar dulu. Bakar-bakar lemang pun jangan. Harapnya raya tahun ni betul lah. Betul. Saya semua hidup saya tak pernah, masa kita kecil-kecil duduk depan TV, kalau istihar raya awal orang marah. Tak ada. Ada sekali je itu. Yalah, sekali tu kalau bila istihar awal dia marah. Rupanya lemang order tak sempat buat. Tak sempat bakar lagi. Aduh, kesian dia. Ya betul. Saya tak pernah dalam hidup saya yang dah 5 siri lebih ni, tak pernah saya tengok bila istihar raya awal orang marah. Melainkan hari tu. Zaman moden sungguh lah. Jadi ada, oleh kerana itulah kita ada berapa malam lagi. Malam ni malam 25. Kan? Hari lagi 27. Kan? 2 hari 27, 2 hari 29. So, janganlah kita, orang kata, abaikan. Malam 27 concentrate, malam 29 concentrate. Contohnya kan? Walaupun malam lain tu kita kena beramal juga. Sekarang ni kita nak concentrate. Kita ni manusia lah Ustaz Khairi. Yalah. Bukannya mampu setiap malam kan? Satu malam dia fail juga. Gagal lutut minum air Coca-Cola. Kamu tak boleh berdiri. Kan? Nak etikap masjid tu, Allah Akbar. Etikap ni pun satu hal juga. Orang datang bukan niat etikap, dia niat tidur. Tu masalahnya tu. Dia etikap, dia tidur. Bila dia tidur, kita semayang pun tak khusyuk Ustaz. Dia kuyong. Dia duk sedap Lena tu. Tak usahlah menyanyi malam-malam macam tu. Jadi ganggu orang lain nak etikap. Macam lagu lah pula. Jadi apabila kita minta rakan-rakan kita alumni ni khususnya dan yang lain yang melihat lah,
cubalah kita konsentrate sikit. Kita tak tahu Sahirul entah-entah ni lah Ramadan akhir kita Ya. kan. Nak beramal 80 tahun seharap Allahu lah. Akbar. Yang sembahyang 5 minit pun ke laut. Pun ke laut banyak. Entah apa yang kita ingat. Sembahyang asar ingat apa nak buka. Bayang lah. Macam mana nak dapat masuk syurga kalau Baru nak, asar tu. dah ingat. Bukan ingat Allah Ta'ala. Ingat tepung pelita. Ingat. Jadi 80 tahun yang Allah, 1000 bulan yang Allah jamin ni, cubalah kita rebut. InsyaAllah. Jadi apa kita nak buat ni Ustaz malam ni? Kan? Dia sebenarnya semua orang Islam dapat malam tu qadar ni. Kalau di sembahyang maghrib jemaah ataupun di sembahyang isyak jemaah, sembahyang subuh. Tu bermula dia daripada dapat dah dapat malam tu qadar. Dia malam tu qadar ni, dia bukan makna ada satu amalan spesifik. Cuma Nabi suruh kita banyakkan amalan. Ya. Buatlah pun. Baca Quran, nak berzikir, nak bertasbih. Kan? Nak baca ayatul kursi, nak baca suratul ikhlas. Apa yang kita boleh? Nak baca la haula wala quwata illa billah. Nak tahlil, silakan. Bahkan sebahagian para sahabat dan tabi'in, bila dia tahu malam tu qadar, beli baju baru. Sepatutnya mulai tahun depan, alumni UKM, dia ada 2 baju baru. Satu baju raya, satu baju Lailatul Qadar. Baju Lailatul Qadar namanya. Kalau nak tahu tahun depan kena panggil pula dah ready. Nanti kita urai pula baju Lailatul Qadar tu apa dia. Kan? Kemudian dia pakai wangi-wangian. Begitu sekali gairahnya para sahabat dan para salafus soleh dan tabi'in dan semua orang soleh. Dia nak cari kelebihan tu. Dia tak macam kita wena-wena. Dia kurang je lah. Dia kurang je. Tak, dia sungguh. Jubah pun berkedut. Allah. Jadi dia banyak bersedekah, banyak buat baik. InsyaAllah, mudah-mudahan tiap amalan kita tu 1000 bulan. Tiap-tiap amalan tu lebih baik 1000 bulan. Allah. Jadi kita gandakanlah insyaAllah. Tahun tu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan lah. Kita ni orang kata dengan kesungguhan kita. Orang kata kesungguhan kita daripada awal Ramadan lagi lah. Ya. Dan Allah Ta'ala anugerahkan kita Lailatul Qadar ini. Ada juga setengah tu kan. Dia fokus 10 malam terakhir je. 1.20, 1 hingga 20 tak ada pergi masjid pun. Ada jenis perangai macam ni. Aku dah dapat Lailatul Qadar, kira settle lah, cover semua katanya. Ya Allah. Jadi nak dapat satu yang hebat ni bukanlah orang kata dengan begitu saja. Kena bersungguh. Jadi insya-Allah lah, mudah-mudahan lah kita, sahabat-sahabat kita, pendengar kita ni orang kata dianugerahkan malam Al-Qadar insya-Allah pada Ramadan kali ini. Baik, untuk yang terakhirnya Datuk lah. Yalah, kita pun dah sejam lebih nyembang ni lebih kurang. Inilah bulan Ramadan ni kita tengok orang Islam ni hebat dalam ibadah mereka. Ya, hebat dalam ibadah mereka. Masjid penuh, ramai. Kan? Bukanlah regular customer je. Ramai customer baru ni kan. Seronok kita tengok. Meriah, macam-macam program yang kita buat. Jadi Datuk kan, soalnya macam mana kita nak kekalkan momentum tu. Momentum, ya, kalau orang ramai di masjid, Ramadan, lepas Ramadan pun ramai juga. Kalau mereka rajin baca Quran, lepas Ramadan pun rajin juga baca Quran. Kalau Ramadan kuat bersedekah, lepas Ramadan pun kuat sedekahnya. Ya, jadi maknanya amalan-amalan yang hebat ini mereka dapat kekalkan pada bulan-bulan yang seterusnya. Sebab ini payah ni kadang kita sembang deras lah. Macam mana Ustaz? Mungkin Datuk boleh cerita sikit. Ada kaedahnya. Yang pertama dia, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Impak daripada Ramadan adalah takwa. Ya. Takwa ni benar apa? Takut masuk khutbah, hendaklah kamu takut. Itu satu pertakrifan. Ya. Cuma Imam Ghazali dia kata, bila kita ni berkaitan dengan dosa, dia ada 2 benda. Satu dipanggil taubat. Taubat yang bermaksud apabila orang tu buat dosa, dia tinggalkan dosa tu. Itu taubat. Satu dipanggil takwa. Takwa ni apa mana? Dosa tu ke depan dia tak nak buat. Maknanya dia jaga diri dia daripada tidak melaksanakan dosa. Itu dipanggil takwa. Jadi bulan Ramadan ni mengajar kita takwa. Iaitu tidak pergi. Takut buat dosa. Takut buat dosa. Takut buat bid'ah. Takut syirik. Takut, dia Imam Ghazali kata takwa ni 4. Takwa daripada syirik. Takwa daripada bid'ah. Takwa daripada buat dosa. Takwa daripada berlebihan yang harus. Kan? Jadi puasa ni mengajar kita macam itulah. Kita makan maghrib aja.
puasa. Hari tak makan. Cuba hari raya tengok. Setiap 5 minit jamuan bahagian ni. Tak tahulah kalau UKM ni. Agaknya semua fakulti Semua buat jabatan. jamuan. Semua kambing golek, kerbau golek semua keluar. Tergolek-golek kita dia buatnya tu. Tapi tak apalah orang gembira, tak apalah. Cumanya dia nak ngajar kita takwa ni apa? Kita prevention. Jaga diri, jangan buat. Terutamanya berlebih-lebihan perkara harus. Saya nak sentuh sini ni penting. Berlebih-lebihan perkara harus ni menyebabkan ummah kita lemah. Habis duit, habis masa. Betul. Tak kita boleh lebihan benda yang harus. Macam kita kata, ramai orang budak nak masuk universiti tak ada duit. Anak-anak orang kampung susah kan. Kenapa orang Islam tak boleh menyumbang? So habis duit dia dengan benda harus. Ada separuh orang tu, yalah sekarang ni beli barang semua online kan. Beli dengan TikTok tu. Kadang benda tu melintas je tekan. Janji akaun ada duit. Sudahnya dalam bilik dia tu penuh dengan barang yang perlu unboxing lagi. Tak buka lagi. Minat je tengok lalu beli. Benda harus dulu lebih. Walhal dia boleh gunakan duit tu bantu umat belajar, bantu orang miskin makan, bantu buat masjid, bantu ibu tunggal. Bapak tunggal jangan lupa Ustaz. Ya. Saya risau tu bapak tunggal macam kita selalu kena tinggal. Bapak tunggal kena bagi. Duit kita ni, kita boleh jambatan tak ada, kita boleh buat jambatan. Jalan berlubang sementara nak tunggu JKT baiki, kita boleh baiki. Kalau kita umat Islam belajar bulan Ramadan ni, betapa kita ni menjadi orang yang bertakwa. Jauhkan diri. Nak korek hidung pun tak berani. Sampai that level lah takwa kita. Punya hebat lah. Takut je. Main hujung. Main goyang-goyang je hidung sudah. Allahu Akbar. Sebenarnya kalau kita bawa sampai lepas Ramadan, Syawal dan seterusnya. Macam ni. InsyaAllah. Jadi, yalah kita dah bincangkan falsafah dan kedudukan ibadah, apa dia ibadah, macam mana pahala dan semua. Saya yakinlah pendengar-pendengar kita yang melihat rancangan ni, saya yakin mereka lepas ni ada momentum tersebut. Dan akhir sekali, sebagaimana Ramadan, kita sentiasa dalam keadaan bersama-sama. Kan? Dia ibadah, kita ibadah sama-sama. Pergi bazar pun dengan ramai. Sama-sama. Kat bazar tu lah bersalam. Saya malas pergi bazar Ramadan ni sebab tak dapat beli. Dekat bazar tu lah nak bersalam, nak bertanya hukum. Orang nak berselfie pun lagi. Belum sama orang berselfie lagi. Tanya hukum, tanyalah kat masjid kan. Kita tengah nak beli tepung pelita ni. Jadi kita jumpa. Jadi selepas Ramadan ni, Syawal pun kita sepatutnya langsungkan. Cuba cari masa, ambil masa diri kita ni untuk pergi masjid, kenal dengan jemaah. Kita berkenal-kenal orang Islam yang lain untuk kita menyumbang dan sebagainya, insya-Allah. Saya yakinlah apa yang kita diterbiah dalam Ramadan ni akan dapat kita langsungkan, insya-Allah. Baik. Jadi alhamdulillah apa yang telah diperkatakan oleh Datuk Mak Zaidi tadi, saya rasa banyak benda lah yang orang kata berharga bagi kita. Yang perlu kita ambil iktibar daripadanya dan menjadikan Ramadan kita Ramadan yang terbaik lah. Kan? Ramadan ni ibaratnya macam madrasah kata orang. Macam pusat tarbiyah. Kan? Inilah daripada hasil tarbiyah itulah melahirkan manusia-manusia yang bertakwa tadi, macam Datuk cerita tadi. Manusia yang takut untuk melakukan perkara dosa, maksiat, mungkar, benda jahat. Ini yang berlaku dalam kehidupan manusia ni. Manusia jadi tak takut dah buat benda jahat. Nak rasuah tak takut. Nak nipu orang tak takut. Nak jadi scammer tak takut. Scammer yang banyak ni tu. Kan? Tak takut. Ya Allah. Senang-senang ambil duit orang. Tapi kalaulah ada orang kata nilai takwa dalam diri tu, dia tak akan berani buat benda salah macam tu. Sebab itulah pentingnya tuan-tuan, Ramadan ini kita menjana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahanlah memberikan kebaikan dan kefahaman kepada kita bersama. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan yang dapat bersama-sama dengan kami dalam segmen Borak Alumni UKM. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekian saja daripada kami, ampun maaf kalau ada salah silap, dan segala kebaikan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.